Apa hukum bila air yang merecik dalam lubang tandas kena pada pakaian? Contoh bila kena seluar, bolehkah guna seluar itu untuk solat? Air tu naik kena di kain semayang kita, najis dah. Nampak terang dah. Bila nampak terang wajib basuh. Kena tapi tengok tak nampak. Garanti kena, memang kena. Tapi tak nampak. Pasal apa? Halus sangat. Wak gi dekat USM pinjam mikroskop nampak. Kalau gitu ulama kata maaf. Kan mudah kata. Ramai orang tak semayang. Kis underwear kena air kecing. Guna tak semayang? Underwear kena air kecing. Oh okey beres. Ingat nak ajar, beres ini kata. Dengar molek-molek. Mudah. Bila underwear kena air kecing, basuhlah bahagian kena tu, baru semayang. Dalam basuh pak najis, wajib tak guna sabun? Tak wajib, sunat saja. Kerana dia menambah lebih bersih. Mu kena kecing, kena air kecing, basuhlah dalam tandas pejabat. Bukalah panjang dulu, luar kerja. Lepas tu bukalah luar dalam. Ambil luar dalam tu, buka paip. Jangan basuh selal, payah kering. Ni ujung ni saja ni. Buat gitu. Katakan sini kena. Oh sini. Awak ni. Cabut luar dalam. Kuci lu bitu. Ni cucuk air. Cucuk air. Biar air tu lebih banyak daripada yang kena sini. Sah pada syarak. Faham? Lepas tu basuh. Bila basuh nak buat guna kering. Detik ni je. Faham tak? Apa itu semua kena ajar. Pakai balik. Suci tak? Tak boleh Ustaz buat lagu tu. Pasal tandas pejabat saya, pintu tak boleh kunci. Nanti saya tengah buang itu orang masuk. Kalau gitu senang. Tak wajib buka underwear kita. Faham? Pergi kat paip, tarik je. Kan dia spring, tarik buat keluar gitu. Tarik, jiru air. Biar banyak-banyak. Genyek. Faham? Lalukan air sekali lagi. Sekira-kira banyaknya air itu membawa najis bersama turun. Faham? Sah pada syarak. Dan lepas tu lepas pelepuk biar masuk balik. Faham? Mudah sangat. Kacing seluar pergi semayang. Payah sangat. Buang underwear tu pakai luar panjang. Nah.